Okay, so untuk konten hari ni lain sikit guys. Kita nak terjah orang-orang sekeliling dekat sini. Kita nak belanja diorang macam-macam ni dalam ni. Tapi dengan syarat, kita nak diorang tunjukkan bakat diorang dulu. Kalau tak, diorang kena bongkarkan rahsia yang orang lain tak tahu. Kita kena tahu. Macam tu. So, tanpa wasting our time, apa lagi? Jom! Alright, hai, sekarang saya bersama dengan Arisa. Arisa. Okey, Arisa. Kita nak bagi awak barang-barang percuma ni. Tapi dengan syarat, sahut dulu cabaran saya. Okey, boleh. Awak nak pilih tunjukkan bakat awak ataupun awak nak bagi tahu rahsia terbesar dalam hidup awak dekat saya? Bisik lah, bisik. Tak boleh, dia kena bagi tahu. Oh, okey. Saya tak pandai bawa basikal. Itu rahsia awak. Ya, itu rahsia saya. Dan adakah awak malu untuk bagi tahu semua orang benda tu? Saya tak malu. Saya bangga. Itu bukan rahsia. Itu dah macam bukan rahsia. Okey. Last chance. Saya back dengan ex saya. Tapi kawan-kawan dia terkejut kan? Tapi dia baik, tak apa. Betul ke kawan-kawan? Betul. Kawan dia macam benda masuk konten kan, kena cakap ya. So, satu untuk Arisa. Okay, thank you. Alright Guys, saya dah jalan-jalan kat sini dan saya terserempak dengan adik ini. Nama awak siapa? Nama saya Nana. Nana. Challenge dia macam ni. Yes. Awak ada tak satu bakat terpendam ataupun kalau awak tak nak tunjuk bakat awak kenalah bagi tahu saya satu rahsia yang awak tak pernah bagi tahu siapa-siapa. Faham? So awak pilih yang mana ni sekarang ni? Saya tak ada bakat. Tak ada bakat. Kenapa tak ada bakat? Sedih sangat bakat tu. Allah. Okey, tak apalah, kita pergi ke rahsia lah. Rahsia lah. Rahsia saya tak makan seafood. Yang kecil, dulu pernah telan bone ikan punya Tulang ikan. 3 kali. Maksudnya awak telan macam tu je. And then tercekik lah. Cekik lah. Tapi fish and chip makan pula. Fish and chip tak ada tulang guys. Yeah. Apa punya rahsia lah dia ni, tak makan seafood pun nak bagi tahu. Lah, tapi tak apalah, itu rahsia dia. Rahsia orang lain macam mana kan. So, untuk Nana ini dia. Alright. Cari orang lain. Yes. Alright, sekarang saya bersama dengan Aidil. Aidil. Awak nak barang percuma ni? Okey, boleh. Boleh kan? Tapi dengan syarat, cuba awak tunjukkan bakat awak yang orang lain tak tahu, ataupun kalau awak malu nak tunjuk bakat awak bagi tahu saya rahsia terbesar dalam hidup awak. Bakat atau rahsia? Saya tak ada bakat. Okey, apa rahsia awak? Rahsia, saya bagi tahu bakat lah. Okey. Saya boleh tahan nafas selama 3 minit. Okey, kita buat. Saya ada handphone, saya kira. Uish. Ready? At least lah kalau awak punya sembang seminit tu dah kira gempak dah. Macam mana nak tahan nafas? Saya tahan, saya kira lah. Oh, okey. Okey, ready? Okey. Seminit Okey. Tadi 3 kan? Saya bagi awak. Okey. Meringankan seminit. Okey. Ready? 1, 2, go! Kita tengah praktis scuba. Scuba. Baca scuba. Wish, maknanya dia ada ambil kelas diving ni. Askar agaknya Okey. Setakat ni muka dia masih belum merah. Hebat juga. 30 minit, 30 saat. Sikit lagi. Masih santai. Dahsyat. Komando mungkin. Sikit lagi, boleh campur dalam hutan ni. Campur dalam hutan pun boleh bernafas. Ready, 4, 3, 2, 1. Hebat guys. Dia menunaikan janji dia selama seminit. Walaupun dia kata 3 minit, tapi kita pun tak nak video panjang-panjang sampai 3 minit. Betul. Seminit. Tahniah. Maknanya awak memang hebat. 1 untuk awak. Terima kasih. Alright guys, so sekarang saya bersama dengan abang yang paling handsome hari ni. Nama abang siapa bang? Aidil. Aidil. Ada harga Aidil Fitri? Aidil. Aidil lah. Tengok saya dah tahu lah. Daripada jauh saya, ni ada har ni kan, bukan Fitri. Okey. Saya nak challenge abang something. Kalau abang ada satu bakat yang terpendam, abang boleh tunjuk kat saya. Kalau abang rasa macam bakat ni saya patut pendam je, ada lagi satu cara untuk dapatkan dia. Awak kena bongkarkan satu rahsia yang awak tak pernah cerita kat siapa-siapa pun. Bakat tu mengenam. Bakat terpendam lah. Kita lelaki bang. Ni macam kalau true or dare, kita akan pilih dare punya, betul? Berani buat apa je, betul tak? Betul. Alright, cantik. Apa bakat abang nak tunjuk apa? Unik sangat ke? Sini. Oh, menyanyi lah. Alright. Lagu apa nak nyanyi ni? Keperaanmu. Kepuraanmu.
by Lokman Faiz Cantik. So Adira, silakan. Tersingkap segalanya, terang dan bersuluh. Hadirkan kepuraan, bicara yang palsu. Alright. Cantik kan? Korang rasa macam mana? Ada bakat tak ada bakat ni? Saya rasa memang ada bakat. So layaklah untuk Aidil. Mantap Aidil. Mantap. Okay guys, so seperti yang korang tengok tadi memang macam-macam ragam. Diorang ni ada yang sanggup bongkarkan rahsia diorang. Ada juga yang nak tunjuk bakat yang terpendam tu. Saya rasa memang diorang patut pendam je lah bakat diorang tu kan. Kalau korang suka konten ni, korang boleh like. Lepas tu komen dekat bawah. Korang rasa kita patut buat benda ni lagi ataupun tidak. Sampai di sini je. Korang share, komen, like, subscribe. Jumpa korang next video lah. Aku tak sanggup lah nak buat benda ni lagi. Aduh.